Welcome peminat-peminat kuis. Kamu kenal tak semua jenama Malaysia ni? I nak test betul-betul kau ni jenis pengguna setia atau jenis asal jenama luar je beli. Ada 10 soalan teka jenama ikut petunjuk. Kalau kau dapat 8 ke atas, tahniah. Kau ni raja jenama tempatan. Tapi kalau dapat bawah 5, mesti kau ni jenis tak pernah check label made in Malaysia. Are you ready? Jom. Soalan pertama, jenama makanan ini ada logo beruang dan terkenal dengan biskut Happy sejak 1980-an. Hupseng. Jenama minuman ini menggunakan slogan minuman pilihan rakyat Malaysia dan logo berwarna merah. Milo. Jenama kereta nasional Malaysia yang menggunakan logo kuda emas. Proton. Jenama mi segera ini terkenal dengan iklan Jom Masak pada tahun 2000-an. Mamit. Jenama kasut tempatan yang sangat popular di sekolah pada tahun 1990-an dengan logo B. Mata. Jenama roti ini mempunyai logo bunga dan terkenal dengan slogan roti segar setiap hari. Gardenia. Jenama telefon bimbit Malaysia pertama yang popular pada awal 2000-an. Samaung. Jenama minyak masak ini menggunakan logo daun hijau dan kuning. Seri Murni. Jenama coklat susu ini berasal dari Ipoh dan mempunyai bungkusan warna ungu. Delphi. Okey, soalan last. Jenama bas sekolah yang sangat ikonik dengan warna kuning dan hijau. Bas marah. Habislah kuis. Jadi, berapa jenama yang kau kenal? Kalau dapat 9 ke atas, komen aku patriot jenama Malaysia. Tapi kalau kurang, jangan malu. Sekarang dah tahu, boleh support lokal lebih. Jangan lupa like, share dan subscribe. Next, aku nak buat kuis iklan TV Malaysia paling ikonik. Korang nak tak? Tulis dekat komen. Terima kasih dan jangan lupa, belilah barangan buatan Malaysia.